Hai guys. So sekarang aku berada di Hotel Thistle untuk buka puasa by company aku punya ni lah, dinner. So aku tak tahu nak cakap apa. Hectic kau tengok. Ha. Sepah mat. Oh, kau tengok ni kita punya mate. Oh lama. Makan tak nak kalah. Ni aku punya senior. Jom kita ambil nasi. Ambil nasi sikit. Ya. Udang. Boleh? Mau ni ambilkan saya? Saya tukar rakam. Saya pegang tak apa. Ya, tak ada lauk. Tak ada lauk. Sekalian nak lauk. Nak ambil lagi. Sebelah sana. Ha, jangan kacau. Benda utama yang nak ambil adalah kambing golek. Kambing golek adalah wajib. Masih tertarik dia. Kita nak kambing golek. Kambing golek guys. Kena queue. Macam senang ni. Sibuk masuk belah tu. Kambing golek. Tinggal. Tada. Ini dia kambing golek guys. Okey, jom. Sikit lagi boleh? Boleh. Dengan jagung. Alright, thank you. Kambing golek. Tak baik kan? Our senior, orang paling lama. Actually banyak lagi. So nanti aku rakam balik ya. Aku ambil makanan dulu. Baik. So guys, makanan dah ambil. Okay. Ni makanan dia. Alright. Makanan dia. So ni semua branch Johor. Okay. Ni staff kita lah. Di sini aku semua ni supervisor aku. Okay, ni yang paling counter express. Alright. So sekarang menunjukkan jam 7.13. Kita akan membuka puasa kejap lagi. So kau akan tengok aku mukbang. Okay, mukbang.
Okay guys, so dah selesai makan walaupun hectic. So aku tunjuklah last round Inilah tempat dia. Ni chef-chef dia orang. Dia kecil dia tempat dia, tapi kita memang berbaloi lah. Ni tempat kambing golek. So ada lauk lagi. Okay. Sana tempat sate. So nampak meriah lah kat sini. Okay guys, so selesai semua makan untuk kita punya apa? Dinner. Ramadan dinner, iftar dinner So semua dah habis, dah selesai. So dia dengan kru aku. Okay. Ni kawan kita, tengok. Ni semua staff-staff lah. Daripada branch-branch luar pun ada. So aku akan naikkan 360 darjah guys. Ni grup daripada branch Dalam Patah. With our boss. Senai dah rakam dulu lah. Senai tak ada. Dah. Tapi kalau nak ikutkan ada selalu cakap tau, yang hujung pakai baju biru tu, dia kata dia ada sate lagi tau, dia nak makan. So aku tahu lepas ni mungkin ada sambung tempat lain lagi. Okay, so maybe aku lah endkan kat sini dulu, nanti sambung untuk last cut. Oh, dia by branch lah geng, by branch. So aku end dulu video aku kat sini, nanti sambung balik. So guys, dah habis dah jamuan iftar kita daripada company aku. So sekarang ni kan kita ingat nak balik. So macam balik macam straight forward lah. So kita datang kat dataran. Ni dataran. Actually dia tengah renovate tau. Saya dah. Dekat dataran sebelah tu tempat diorang warm up dah training. Udara JB. Siapa tahu ada duda kaya kat sini. Ada orang buat live kan? Ada orang buat live. Itu macam baru datang Johor kan? Kak, itu macam jalan-jalan Johor. Padahal kita macam kita ni orang luar kan? Padahal kita ni orang Johor. Macam jakun kita gaya. Apa nak kata? Dia kecil sikit je tapi vibe ada lah, masih hidup lagi lah. So, actually aku nak endkan vlog aku kat sini tau. So ala-ala nampak lah latar belakang besar sikit kan. So tapi sampah lah pula. Kita berdiri kat sini. So aku nak habiskan vlog aku dengan please like, share, komen. Yang paling penting subscribe, itu paling penting. Itu yang aku nak. Hiraukanlah apa latar belakang kan, dan tengah nak tangkap gambar. Okay, subscribe jangan lupa. Aku nak naikkan vlog aku. Alright, YouTube channel aku. Alright, peace out guys. See you next time.
Standby. Ready? Kami mengucapkan selamat